Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosli Muhammad daripada CST Production. So alhamdulillah kita dah selesai buat pembikinan video klip Kisah Dua Muka. So daripada nyanyian daripada Sufi AF 2015. Saya overblend. Aku like. Tajuk dia Kisah Dua Muka. So semua orang dapat imagine sesuatu yang seorang yang kadang-kadang dia nak A, kadang-kadang dia nak B, kadang-kadang nak A, kadang nak B. Tu dia dua muka kat situ. So ada two face kat situ. So saya dapat idea bagaimana kita nak melakarkan perjalanan cerita video klip ni. Bermula saya tengok karakter, saya nak highlightkan Sufi ni seorang karakter yang strong, seorang yang jelah bila kita dengar lagu dia memang kita dengar lagu ni cukup kuat. Jadi saya letakkan dia karakter seorang askar pilot. Dia ni seorang pilot yang sering ke outstation. Dia baru saja berkahwin tapi isterinya menduakan dia ketika dia tidak berada di rumah. So jalan-jalan cerita, plot cerita yang saya nak highlightkan ialah ending di mana kita nak revealkan macam mana kita nak tunjukkan yang isterinya bermain dua muka dengan Sufi. So semua shot alhamdulillah okey. The best shot saya suka sekali bila ending shot dekat swimming pool. Best tapi susah sebenarnya kita nak buat sebab memerlukan satu take. Kalau tanpa satu take, kalau imagine seorang pelakon tu dah jatuh, dah basah, kita tengah kering, nak lap baju, nak konti semua macam mana kan. So kita rehearse, alhamdulillah dapat menghasilkan dengan satu take saja. Dengan masa waktu dah pukul 12 malam, kita cuba hasilkan terbaik, kita cuba dapatkan satu take. Satu lagi take yang bila dia baling pinggan tu. Kan? So itu memang semua kita plan satu take. Sebab tak ada spare pinggan, tak ada spare cawan. Cakap kat Sufi kau kena buat dengan satu take. Alhamdulillah Sufi memang, walaupun ini video klip kedua yang dia pernah hasilkan dalam sepanjang kerjaya dia, bagi dia ini adalah video klip yang paling best, paling yang wow, dia nak buat yang terbaik. Satu benda yang saya suka dengan Sufi, dia sangat bekerjasama, letakkan dalam storyline yang macam mana saya nak juga. Okay, sekarang kita tengah jalan di Taman Metropolitan. So nak ke location. Panas ni tapi excited. Okay, Assalamualaikum. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada CST Production kerana sudi menyumbangkan tenaga dan segalanya untuk saya punya music video yang lagu yang berjudul Kisah Dua Muka. Nak balik ke rumah kita orang untuk apa? Untuk 3 scene lagi. Jangan stop kerja. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Syahirah dan juga Kid. Saya rasa salah satu scene atau lakonan yang pada saya terbaik dan antara yang paling sukar, scene yang satu take. So far saya dengan tim ni semua saya suka kerana diorang sangat supportive and saya suka bekerja dengan diorang. Bekerja dengan CST Production pun memang dahsyat. This is my first time working with them. Memang this is experience yang menarik lah. Dan bekerja dengan diorang memang fun lah, diorang semua. Okay, boleh masuk kepala apa semua lah. So nice lah bekerja dengan diorang. So keep it up. So saksikan video klip Kisah Dua Muka daripada Sufi AF 2015. They will never kings, they will never be.